Ke lah. Baca. Kau baca, aku baca. Aku macam aku je baca kot. Boleh tak? Sama cantik. Baca lepas tu Kan, kita. bila I baca boleh lah kau. Nak ngutuk pun agak-agak lah. Betul? Nangis saya. Cantik. Of course. Abang pakai makeup hari ni. Bedak sama. Pakai bedak tau. Okay, ni Fafa buka dulu eh. Boleh. Fafa buka terus kenalkan ada Dayang eh. Boleh. Dan I akan baca artikel. Kita jalan terus lah. Okay. Zara Aisyah. Mana aduh. Butuh muka. Ini custom eh? RTM. Bukan. Okay. Custom. Custom tu lain. Okay, jom. Boleh Fafa? Mau buka Boleh. Tagline. Mari. Tagline. Selamat pagi bersama dengan Dayang Fauzana dan juga Isi dan Fizi. Tim Pagi Suria digegarkan oleh Glow Glowy Beauty Skin dan Putih Collagen. Dapatkan packaging terbaru, pastikan original. Pastikan ada hologram. Baru beli. Cantik weh Dayang Nurfaiza. Ya Allah. Ada sekarang ni tapi nampak beza betul Dayang dengan Fafa mukanya. Alah, janganlah compare. Tadi dia cakap Dayang Fauzana kan. Rasa kena dengan tajuk lagu haram tu. Dayang Fauzana. Ada. Tapi itulah Dayang Nurfaiza. Bila kita tengoklah di banyak blog lah. Lagi-lagi minggu lepas kan. Ada katanya selagi tiada pengumuman kahwin, selagi itu boleh kenal. Dayang Nurfaiza tak tutup peluang lelaki lain tu masuk ke dalam hati dia bro. Siapa yang tulis ni? Buat pandai. Aku kawan ni aku tak tahu apa-apa. Sebab ni sebelum ni keluar gosip-gosip antara Dayang dan juga Husaini kan. So tak tahulah, dia tak mengiyakan, dia tak menidakkan. Cuma bila dia kata peluang untuk lelaki lain tu nampaknya macam Dayang masih single lagi. Masih ada peluang lah. Masih ada peluang. Ya. Macam Tak apa. I cover. You cover. No, I try to cover. What actually happened? kalau betul lah ada Tell me. peluang untuk lelaki Ya, lain, betul. kita dekat Suria nak tahu jugalah. Biasalah soalan klise ni, kriteria. Kriteria tu. Lelaki macam mana awak Sebenarnya terus terang dia cakap Dayang tak pernah ada kriteria untuk lelaki ke apa. Bagi Dayang benda tu akan menyempitkan pemandangan saya. Oh my god, you are so good. I like it. Janganlah, semua orang nak baik. Semua orang nak betul, macam ni, betul. macam tu. Betul, So betul. janganlah kita sempitkan. Kadang-kadang kita jumpa Okay. doakanlah yang terbaik. Malaysian. Okay. Okey. Singaporean. Boleh. orang tu dalam industri ke ataupun luar industri? Boleh. Malaysian okey. Okey. Singaporean okey. Okey. Kelantanis? Okey. Wow. Isi mu buat cover tu. Dayang. Dayang lahir 20 Julai 1980. Betul Dayang. Betul. Sebenarnya kita berkongsi zodiak yang sama. Wow. Cancerian. Wow, ya ke? Cancerian kita dua sama. Yang lain semua bukan cancer, cancel yang lain. Okay. Nampak? Maknanya baguslah Isi. I rasa why not Isi you try cuba ayat. Yes. Wow. Ayat Dayang. Kita tengok Dayang terima ke tak? Sebab kalau ikutkan Dayang dia punya hati masih lagi kosong. Mana tahu hati dia boleh terisi dengan orang bernama Isih. Wow. Tapi muka Dayang macam stres je. Sebut nama macam alah kenapa? Tak biasalah orang memula dia ada yang macam dia pandang sebelah mata tapi bila dia dah kena hati budi kan baru rasa macam wow. Honest lah Dayang. Pernah tak macam a very gentleman go straight to you like Dayang, aku suka kau. Kami suka Ada tak? kau. Si. Kami suka kita. Kita. Kami sayang Okay. kita. Tak ada. Tak ada ruginya korang. Weh, si. Tak ada. Tak ada orang pernah macam tu. Si kau apa lagi kau tunggu si. Kalau macam tu kau on air dengan Fafa, aku minta masa nak breakfast dengan Dayang kat bawah. Wow, terus. Boleh? Dia datang kat sini nak promote konsert tau. Oh ya. Dia kau orang cucuk-cucuk suruh aku. Okey, aku try dia lagi kejap lagi dan juga cerita pasal konsert juga kejap ya. Betul. Nantikan sebentar lagi di manakah lokasi untuk anda warga Singapura. Alright, terus dengarkan Sir dia. Tujuan nampak cover. Oh, thank you. Weh, korang nak tengok tak Dayang berlakon? Dayang akan berlakon sekejap lagi. Bila kita ada isi, kita akan suruh Dayang berlakon. Kita ada 3 watak. 3. Watak ibu tiri ko. Watak romantik ala-ala Maya Karin. Wow. Ataupun watak apa satu lagi lawaklah korang. Kita nak buat lawak ke? Ya, terima kasih. Ya Allah, ramai panggil I Dayang Fauzana hari ini. Dayang Fauzana. Terima kasih. Buat lawak ke? Kita bawa lawak ke? Ramai kata, lawaklah korang ni, lawaklah. Pak mana ya lawak? Kita tak buat lawak lah. Ini kita serius. Kita memang serius. Bila ada Dayang, kita kena serius.
Okay. Watak ibu tiri. Yes. Lagi. Watak ibu tiri. Ataupun mungkin you guys want to suggest watak apa yang sesuai dengan Dayang. Pontianak. Anak dia haka. Weh, anak dia haka. Anak haka pun best juga. Bapa yang bersalah dalam hal ini. Ibu tak pernah nak bagi kebebasan pada saya. Nak pegang Instagram pun ibu tak bagi. Macam tu. Cuba try. Try lah. Okey, sebut macam ni je. Ibu ni tak bagi kebebasan langsung. Oi, tapi kat Instagram ramai nak minta Dayang romantik. Daripada ibu tiri. Okey. Hai Kak Dayang, apa pola aku tak siap. Okey, cuba tadi je. Okey, cakap dia. Ibu ni Dayang tak ada kebebasan lah. Bang kata je. Ibu ni. Tak boleh lah. Takkan kau. Okey. Come on. Apa dia? Nombor 3 kau. Okey, watak gedik watak gedik lah. Okey, watak gedik macam ni. Masih tak nak kena. Okey, anggaplah macam Isik. Kita tak boleh. Macam ni. Dengan ni. Macam ni. Tengok. Kakak ajar. Tengok mulut Isik. Itu je. Aku kalau Dayang buat, aku okey juga. Si Fafa buat terus. Alah. Mama Isik. Mari sini, meh. Yang aku takut tengok. Aku pun nak nangis dengan diri aku. Piyu Azman. Sekejap. Piyu Azman datang live aku nak tengok Dayang dan Faiza. Cik Man main datang sini. Mungkin Cik Man, Dayang memerlukan imam yang sebenarnya. Cik Man ni makin lama makin gatal Jangan. Dia bukan gatal. Dia orang kata versatile. Betul. Tapi satu benda pasal Cik Man kan. Kalau artis datang semua dia tak nak ambil gambar. Tapi seorang je ambil gambar. Najwa Latif. Masya Allah. Ya ke? Betul tak? Artis semua tak nak ambil. Tiba Najwa Latif. Saya nak ambil gambar dengan dia lah. Okey. Nak watak gadis brutal. Tak payah dia sebenarnya dengan korang je dia dapat macam sweet macam ni. Dia dengan kita gangster Sarawak tau. Brutal. Ni kami sayang kita watak gedik. Cepat mana watak gedik? Watak gedik macam mana? Okey, bagi skrip. Tak boleh berlakon. Watak cikgu marah nak murid macam isi. Dayang dah dihil lah. Siap cakap. Weh, Ustaz Piyu Azman yang cakap, dah korang jangan try. Dayang ada heal, nampak? Pandai. Piyu Azman dah mengatakan. Ustaz, tak baik fitnah Ustaz. Dosa besar Ustaz fitnah. Baik Ustaz tikam je Dayang Ustaz. Tak nak watak romantik yang biasa dah lembut, nak watak kasar. Okey, watak kasar. So, Fafau, di sini Dayang kita pasal dia ni konsert Okey, konsert. Konsert dah kita selitkan isi sikit. Korang, jom kita pergi ni konsert Dayang. Tapi Disember. So sempatlah untuk korang. Sekarang ni bulan September, Oktober, November, Disember. Tapi sebelum konsert dengar lagu baru Dayang dulu. Oh my God. That is so good. Siapa yang buat lagu tu Faizal Tahir. Abang Faizal Tahir nak kena tahu. Aku minta lagu tak pernah nak bagi. Fafau? Yes. Go Kita on. cakap sebentar tu dulu. Okay. Sebentar tu saya buat. Ya, dengan Mike Chan. Berdua tu lah. Yalah, mungkin je lah. Okay. Okay. Mira, okey Mira? Kita kat sini Fafau buka. Dekat sini sekarang. Konsert. Okay, jom. Sorry. Okay, jom. Alah Dayang, janganlah stress. Dayang okey Dayang. Jom. Hey, Hang Isi. Apa hal ni? Warm up. Bersama dengan tim Pagi Suria pagi ini Fizi, Isi, Fafau dan juga Dayang Nur Faiza. Pagi ini kami digegarkan oleh Glow Glowing Beauty Skin dan Putih Collagen. Dapatkan packaging terbaru, pastikan original, pastikan ada hologram. Baru beli Cantik. Lembut. Cantik. Cakap cantik tak? Cantik Dayang. Cantik tak? Guys, yang mungkin belum mendengarkan lagu terbaru Dayang, kena dengarkan sekarang juga. Apa? Tak pernah dengar. Korang datang dari mana-mana. Magak. Best friend kena backup. Thank you. Right. Tapi lagu ni macam lain sikit Dayang Lain, memang lain.